Ingat-ingat bahawa dalam banyak-banyak ibadat kita hanya sembahyang je yang diminta oleh Allah pada kita, suruh anak kita sembahyang umur 7 tahun. Puasa dia tak suruh, haji dia tak suruh, zakat tak suruh. Sembahyang saja agama suruh ibu bapa suruh anak dia sembahyang umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun tak sembahyang juga, pihak tu kalau kita kena sembahyang kan, pihak kata anak cik pula sembahyang, berat juga nak pihak guna dia, nak otang guna moga cik dia tak sembahyang. Jadi benda-benda gini lah kita betul. Jadi bila dengan sebab sembahyang disuruh oleh Allah agama supaya kita suruh anak kita umur 7 tahun lagi, maka bulan Ramadan begini peluang yang paling baik untuk didik anak kita umur 7 tahun ni pergi ke masjid. Hak petang pergi buka puasa, hak nyau cabut nombor tua kita panggil. Benda-benda gini menyebabkan tercetus, tersemai begitu subuh dalam hati anak-anak kita untuk berpuasa sejak daripada kecil lagi.